Maduro banyak bercakap dan Trump dedahkan skandal sosialis. Polis telah memasuki ibu pejabat PSOE di Madrid dan mencetuskan krisis yang menggoncang teras kerajaan sosialis Pedro Sanchez. Sementara Nicolas Maduro di bawah jagaan Amerika telah menjadi unsur yang paling meresahkan pihak kiri Eropa. Pada hari Kamis, 28 Mei 2026, kes ini menjadi semakin hangat kerana ia bukan sekadar skandal tempatan di Spanyol. Siasatan ini melibatkan dokumen parti pemerintah, bekas sekutu Sanchez, ahli keluarga yang sedang disiasat dan satu hubungan politik yang berkait dengan Venezuela. Trump muncul dalam situasi ini kerana kerajaan Amerika yang menyingkirkan Maduro daripada kuasa dan meletakkan di tangan Washington seorang lelaki yang mengetahui selok-belok, jasa, hubungan dan laluan pengaruh. Apa yang Maduro tahu? Kenapa Sanchez menjadi sasaran? Bagaimana Trump boleh mengubah kejatuhan ini menjadi satu pertempuran, pendedahan besar terhadap sosialisme Eropah? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Tindakan itu berlaku di Ibu Pejabat Nasional PSOE di Jalan Feras, Madrid atas arahan pihak kehakiman Spanyol. Pegawai telah mencari dokumen dan fail elektronik dalam satu siasatan mengenai dakwaan percubaan untuk campur tangan dalam proses yang berkaitan dengan parti dan kelompok di sekeliling kerajaan. Siasatan itu memberi tumpuan kepada nama-nama dalam struktur sosialis dan melibatkan syak wasangka seperti rasuah, salah laku, menghasut kepada keterangan palsu dan organisasi jenayah. Sanchez cuba menunjukkan keadaan seperti biasa, berkata bahawa parti itu bekerjasama dengan pihak kehakiman dan menafikan pilihan raya awal. Image Polis di dalam Ibu Pejabat Sosialis sudah menunjukkan betapa besarnya kerosakan itu. Nama Pedro Sanchez menjadi lebih terdedah kerana krisis itu tidak berlaku secara terpencil. Esterinha Begonia Gomes sedang disiasat atas tuduhan rasuah, pemerdagangan pengaruh dan penggunaan sumber awam secara tidak wajar. Abangnya, David de Sanchez, juga akan diadili atas syak wasangka yang berkaitan dengan jawatan awam di Extremadura. Bekai sekutu kerajaan seperti José Luis Abalos dan Santos Serdang turut muncul dalam kes-kes berkaitan kontrak, komisyen dan wang awam. Pihak pembangkang Spanyol menuntut peletakan jawatan Perdana Menteri kerana tekanan itu bukan lagi di pinggir dan kini sudah sampai ke teras politik yang menyokong kerajaan. Bahagian yang paling sensitif datang daripada José Luis Rodríguez Zapatero, bekas Perdana Menteri Sosialis Spanyol. Beliau mula disiasat oleh Mahkamah Nasional Spanyol kerana didakwa terlibat dalam perdagangan pengaruh dalam penyelamatan syarikat penerbangan Plus Ultra yang menerima 53 juta euro semasa pandemik. Syarikat itu mempunyai kaitan dengan ahli perniagaan Venezuela dan perkara ini meletakkan Caracas di tengah-tengah krisis Madrid. Zapatero menafikan sebarang penyelewengan dan menyatakan bahawa beliau bertindak mengikut undang-undang. Tetapi persoalan politik masih tergantung. Mengapa sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan Venezuela menerima begitu banyak wang awam? Maduro terlibat dalam cerita ini kerana Venezuela sentiasa dianggap oleh pihak kiri Eropah sebagai sekutu politik menentang Washington. Sekarang, bekas ketua rejim Venezuela berada di tangan Amerika Syarikat. Selepas penangkapan pada Januari, pihak kehakiman Amerika mendapat akses kepada individu yang mengetahui selok-belok dalaman Chavismo perantara mereka dan penipu mereka. Negara sebesar ini tidak akan jatuh dengan sendirinya. Dia membawa fail, nama-nama, kenangan dan ketakutan. Trump mengubah perhitungan politik kerana dia menjadikan Maduro sebagai sumber tekanan terhadap mana-mana rangkaian asing yang pernah berunding, melindungi atau menerima pengaruh daripada rejim tersebut. Jika Washington memadankan dokumen Venezuela dengan kontrak, penyelamatan, pelobi dan hubungan politik di Eropah, pihak kiri Spanyol mungkin akan menghadapi krisis yang besar. Berbanding hanya kes rasuah dalam negara. Dahulu, Maduro mencabar Amerika Syarikat dari Caracas. Kini, dia bergantung kepada sistem kehakiman Amerika. Dan butiran ini menghantui sesiapa yang pernah ada kaitan dengan Chavismo. Hubungan antara Maduro, Plus Ultra dan sosialisme Spanyol sangat menggemparkan kerana ia menggabungkan tiga elemen yang mudah difahami oleh pengundi: wang awam, pengaruh politik dan Venezuela. Kerajaan Sanchez sudah pun menghadapi tekanan akibat kontrak semasa pandemik, kecurigaan terhadap ahli keluarga dan nama-nama besar dalam PSOE. Apabila laluan Venezuela muncul di samping Zapatero, kes ini meninggalkan bidang teknikal dan menjadi luka politik.
Soalannya bukan sekadar sama ada terdapat jenayah. Soalannya ialah siapa yang membuka pintu, siapa yang meminta bantuan, siapa yang meluluskan wang dan siapa yang mendapat manfaat daripada perlindungan itu. Kemasukan polis ke ibu pejabat PSOE telah mendedahkan kelemahan naratif sosialis. Selama bertahun-tahun, pihak kiri Eropah cuba menjual diri mereka sebagai penjaga moral demokrasi dan mereka menganggap golongan konservatif sebagai ancaman. Sekarang, parti pemerintah Sepanyol perlu memberi penjelasan dokumen yang dikumpul oleh pegawai, sekutu yang disiasat dan bekas Perdana Menteri yang dikaitkan dengan penyelamatan yang mencurigakan. Sementara itu, Trump mempunyai satu kelebihan yang pihak kiri Eropah tidak dapat kawal. Maduro berada di luar jangkauan Caracas. Sebarang maklumat berguna mengenai wang, sekutu, orang tengah atau pengaruh Venezuela boleh menjadi alat tekanan diplomatik dan kehakiman. Walaupun tanpa pendedahan awam, kemungkinan Maduro terlalu banyak bercakap sudah cukup menakutkan sesiapa yang pernah mempunyai hubungan politik atau ekonomi dengan rejim itu. Dari situlah lahirnya panik. Kejatuhan Maduro tidak berakhir di Venezuela. Ia boleh membuka laluan di dalam Eropah. Krisis ini juga menunjukkan satu lagi gerakan oleh Kesatuan Eropah, kawalan terhadap naratif digital. Undang-undang Perkhidmatan Digital telah diperkenalkan sebagai usaha untuk memerangi disinformasi. Namun, golongan konservatif melihatnya sebagai pintu untuk memberi tekanan kepada platform dan mengurangkan jangkauan suara-suara bebas. Di Jerman, pengawas Lear membincangkan cara untuk memberi lebih penonjolan kepada saluran media yang dianggap boleh dipercayai di media sosial. Soalan yang sukar ialah, siapa yang memilih saluran-saluran ini? Apabila kerajaan dan pengawas Lear memutuskan siapa yang layak mendapat capaian, perdebatan awam mula dikawal. Di Belgium, kes Dries van Langenhove menguatkan lagi amaran ini dalam kalangan golongan kanan Eropah. Dia telah disabitkan atas ucapan kebencian selepas satu ucapan mengenai migrasi besar-besaran dan masalah sosial. Perkara yang menimbulkan reaksi ialah tafsiran bahawa data dan statistik walaupun diterima sebagai asas ucapan boleh dianggap sebagai jenayah bergantung kepada cara ia dibentangkan. Bagi golongan konservatif, episod ini menunjukkan bahawa sebahagian Eropah bukan sahaja mahu menghukum pembohongan, mereka juga mahu mengawal cara fakta tertentu disampaikan kepada orang ramai. Jika Washington mendedahkan sebarang maklumat baharu hasil penangkapan Maduro, skandal itu akan menyebabkan Madrid semakin terasing dan meletakkan sosialisme Eropah berdepan dengan satu persoalan yang telah cuba dielakkan selama bertahun-tahun. Sejauh mana kaitan dengan Chavismo itu? Perkembangan segera kini berada di tangan pihak kehakiman Sepanyol dan penyiasat Amerika. Washington akan memutuskan apa yang boleh atau tidak boleh didedahkan kepada umum mengenai Maduro, hubungan luar negaranya dan laluan keuangan rejim Venezuela. Bagi Trump, setiap bukti baru terhadap Maduro juga memberi kesan kepada sekutu politik yang membantu melindungi imejnya di luar negara. Bagi Sanchez, setiap halaman baru dalam kes ini mendekatkan kerajaan kepada satu pilihan sukar, bertahan di bawah syak wasangka atau menghadapi pilihan raya sebelum skandal itu menjadi lebih besar. Saya Muson Alvis Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.